Setiap titis air mata, setiap saat nan duka, mengajar aku erti dunia. Tak ku lupa pengorbanan kehidupan, memikul bahu dan selalu memberikan yang termampu. Ayahku terlalu menyayangi aku, mendedikasikan hidupnya kepadaku, dan ibu senantiasa ada bersama. Walau serendah mana aku, dia tetap menjunjung namaku. Bila ku sebagai seorang anak, itu tanggungjawab kita untuk jaga mak bapak kita. Mak bapak kita boleh jaga kita dari kecil sampai besar, jadi kita boleh jaga diorang sampai hujung hayat diorang. Di mana cara penjagaan orang-orang tua, cara melayani orang-orang tua amat berbeza dengan orang-orang. Selain itu, saya juga nak memberi mereka pendarahan mengenai pendidikan asas gerontologi. Pun tak pernah sebelum ni ada experience untuk menjaga warga emas. Satu hari nanti aku nak jadi anak yang baik.